Jika kaya dan berjaya itu boleh terjadi hasil dengan pemberian tips daripada orang-orang tertentu, dah lama dah dunia ni dihuni oleh orang kaya semuanya. Tips hanyalah sebagai satu guideline saja, tetapi tetap pelaksanaannya adalah bergantung kepada proses. Proses ni dia harus bermula dengan menganalisis data dulu. Kita berikan satu contoh. Adakah tahap kita berbelanja ni sangat bebas? Atau kita berada pada satu tahap apabila kita nak beli sesuatu, kita terpaksa berkira-kira, memujuk diri sendiri dengan mengatakan tak apalah, tak payah dulu, mudah-mudahan bulan depan ada rezeki. Dalam banyak perkara kita terpaksa hidup dalam kesedihan kerana apa yang kita nak buat yang memerlukan duit kita tak boleh buat, dan kita terpaksa kerap kali memotivasikan diri kita ni kerana kita merasakan diri kita seolah-olah terpinggir dalam dunia kita sendiri kerana ketidakmampuan kita. Berapa kali kita dapat membantu orang yang kita sayang, contoh mak kita sendiri, adik-beradik kita yang memerlukan. Inilah data yang kita patut analisis untuk mengetahui di mana kita berdiri, bumi apa yang kita pijak dan langit apa yang kita junjung. So di situ kita dapat buat satu rumusan bahawa rupanya aku ini adalah orang bawah daripada miskin lagi. Contohnya. Itu sebabnya perlunya data. Yang kedua, data yang anda perlu analisis adalah di usia anda sekarang, berapa duit simpanan yang anda ada. Kalau besok anda perlu 10,000, anda ada tak duit tu? Ataupun mungkin dia berupa aset yang berupa emas. Jangan kata Kak Tam ni peli-peli kita, tak ada. Kak Tam bukan nak value. Kalau kita nak buat tindakan, dia kena ada data. Kak Tam cakap you. Kalau kita nak buat suami kita fikir 10 kali, you kena jadi wanita yang berduit. Adik-adik minta maaf Kak Tam cakap, kalau hari ni anda duit 5,000 pun anda tak ada kat tangan, bagaimanakah nilai anda di mata suami? Wanita yang cerdik tidak semestinya pandai. Dalam dunia hari ini, orang-orang yang berjaya, yang kaya raya, cuba kau tanya dia kelayakan akademik dia apa. Kadang-kadang ada SPM pun tak pas, sekolah sampai darjah 6 pun ada. Dan berapa ramai orang yang ada degree tapi tak reti nak gunakan kelayakan akademik dia untuk survival. Dia bukan berapa pandai you dari segi pelajaran, tapi bagaimana bijak you menggunakan pemikiran. Maksudnya apa? Wanita wajib. Okey. Alhamdulillah, sebabnya saya percaya dalam dunia ini banyak wanita daripada lelaki. Okey? Tetapi tak ada masalah. Ini WWK Padang. WWK Padang the best. WWK disokong Datuk. Disokong Datuk Najma. WWK Gaspol Padang. WWK Padang rancak benar. Padang is the best. Keluarkan satu produk. Bagus atau tidak?